Saya share sekali lagi. Okey. So nampak Kak Intan? Okey, ini adalah promosi kita pada bulan Mac. Promosi pada bulan Mac ni adalah promosi yang cantik-cantik, sihat-sihat. Okey. Nah, kalau siapa yang rasa nak cantik, nak sihat tu anda boleh type dekat ruang komen. Dan yang paling penting anda type di ruang komen, apakah matlamat anda pada bulan ini. Okey, so yang pertama, promosi yang dilanjutkan daripada bulan Februari hari itu dan masih dilanjutkan pada bulan Mac ini iaitu promosi kecantikan derma arkitek. Okey, di mana dengan setiap pembelian derma arkitek ini anda akan dapat 4 batang kolagen campuran dan juga anda akan dapat 2 keping voucher RM250 bernilai RM500. Okey, di mana voucher ini hanya boleh ditebus kalau anda nampak dekat sini in term in condition, voucher ini hanya boleh ditebus dengan pembelian vitamin C, Define Serum, Correcting Serum, Derma Arkitek punya cream booster, minuman peptide collagen dan juga Bright. Okay. So maksudnya bila anda beli, anda dapat RM500 voucher ni hanya untuk pembelian term in condition 6 barang ini sahaja. Nah, jangan jadi macam saya tadi. Saya kata saya nak semua artistry dengan Nutrilite RM500. Rupanya tak baca habis. Okay. Lain kali apa-apa baca bagi habis. So anda tak baca, sekarang saya dah share dengan anda dah. Okay. So yang kedua, promosi Bright Twin Pack. Okay. So promosi Bright Twin Pack ni di mana sepatutnya satu kotak ni harganya RM80. 2 kotak RM160. Bila anda beli Twin Pack, okay, anda jimat RM4.80. Okay. Jadi memang sangat-sangat berbaloi lah. Okay, beli Twin Pack dengan harga RM150.20 sahaja. Ini adalah untuk promosi pencerahan. Bukan pemutihan, pencerahan. Okay, sebelum raya. Okay. Dan ini adalah, saya nak beritahu, untuk Twin Pack, anda tidak boleh tebus dengan voucher RM500 tadi. Okay, untuk Twin Pack, anda tidak boleh tebus voucher. Untuk tebus voucher, kena beli secara harga biasa, iaitu RM80 lah, 2 dan RM160. Okay, so cantik sebelum raya dan bersinar, shine sebelum raya, cerah dan bersinar, iaitu promosi Bright dan juga kita punya Roshine. Kalau anda nak tahu, kita punya Bright ni harga RM80. Roshine kita ni harga, tak silap saya berapa tak ingat dah. Okay, so 60. Ha? 60. 60. Okay. 60. So, dengan pembelian Bright dan Roshine pada harga RM200, anda akan dapat ekstra 1 botol lagi. Akan dapat ekstra 1 botol lagi. Memang best. Ini promosi paket duit raya. Iaitu dengan membeli mana-mana produk bernilai RM600, anda boleh dapat secara percuma 1 set sampul duit raya dan anda juga layak untuk membeli tanpa had. Okay, sampul duit raya ni 1 set RM5 dan term and condition selagi stok masih ada dan promosi hanyalah hingga 15 Mac sahaja. Ada stok ada, tak ada stok minta maaf. Okey. Anda okey? Seterusnya, ini pembelian GAP Pro set A ataupun set B ataupun set C. Sekiranya anda membeli GAP Pro A, B atau C, anda layak untuk PWP, Purchase with Purchase, XS sama ada Camry ataupun Classic Black pada harga dengan potongan 50%, iaitu pada harga RM20.30 sahaja. Sangat murah. Okey, sangat murah. Okey, ataupun yang Camry pada harga RM19.50 sahaja. Siapa yang nak cuba-cuba bertenaga semasa sepanjang Ramadan ni,
anda boleh cuba yang ini. Tapi promosi ini, okey, hanya pada minggu pertama sahaja. First come, first serve nah. Selagi stok masih ada, jangan menangis, balik pintu. Tetapi anda akan dapat secara percuma beg jerut Nutrilite dan juga botol Nutrilite dan juga sampo raya secara percuma. Okey, so kena puasa, nak bagi lebih banyak kenyang, lebih kenyang lama. So ini adalah set sahur yang paling-paling saya syorkanlah. Okey. Sorry. Okey, dan ini nak raya, nak senang buat rendang kan, nak buat kerisik, nak buat cabai dan sebagainya, nak buat biskut kacang dan sebagainya. Ini adalah bulan ini adalah pilihan terbaik untuk anda dapatkan Philips High Speed Blender. Okey, sebab pada bulan ni dengan pembelian anda layak untuk dapat secara percuma kita punya bekas penyusun peti ais. Okey, siap-siap dah ni masuk target. Siapa yang nak kongsi yang dulu-dulu pernah tanya ni? Okey, yang dulu-dulu pernah tanya ni masuk siap-siap dalam list target. Okey. Okey, seterusnya, kata nak diet. Kan, kata nak diet, kata nak sihat, kata nak kurus. Ini, beli sekarang. Sebab tadi saya dah pergi tengok dekat shop dan saya pun dah beli dekat shop. Okey, dengan pembelian Noxa. Okey, Noxa low sugar ni, anda akan dapat secara percuma bekas simpan beras dan, bukan atau bekas simpan beras dan set pisau 6 bilah. Pisau ni memang tajam. Saya dah guna lama dah pisau ni. Tapi yang brand lama punya, ini yang baru. Dia lebih comel. Kalau dulu yang atas yang ni bosang sangat. Ni dia kecil, dia lebih comel, lebih ringan. Okay. So rugilah kalau tak dapat. Sebab nilainya pun bukan nilai biasa-biasa, nilai yang luar biasa. Okay. So 3 bulan lepas kita dah ada promosi Classic Tefal Jamie Oliver. Yang tak sempat beli, boleh beli sekarang. Okay, kita ada 2 jenis iaitu. Tapi bulan ni dengan set combo, Tefal dan Jamie Oliver ni, cooker klasik ni, set combo ni, beli dua-dua ni, anda akan dapat PWP 4 batang Tefal, spatula ni, pada harga RM59. Harga asas RM119. Set Tefal ni bukan macam set Tefal yang ada di NPS sana. Kat sana lain. Ini adalah lebih klasik dan lebih marhain, lebih bagus, lebih baik untuk kesihatan. Itu yang penting. Lebih baik untuk kesihatan. Okey? Dan jangan jadikan jantung kita seperti penapis udara, tapi kita sediakan sistem rawatan udara di rumah Sky untuk bahan-bahan cemar, untuk bau-bauan yang tak selesa di rumah, di mana selayaknya untuk anda mendapat PWP Atmosphere Drive, tetapi buat masa sekarang ini tidak ada stok. Anda kena bersabar dulu. Buat masa ni ini tak ada stok. Tapi anda boleh dapat secara percuma pelekat penutup pada Atmosphere Sky. Okey, Atmosphere Drive ni murah tau. Harga dia RM1,603 tapi boleh beli dengan harga RM99. Tapi buat masa ni stok tak ada lagi. So bila ada stok saja grab cepat-cepat. Okey, first come first serve. Sebab dia tak sediakan selalu Bayangkan 1603 dapat beli pada harga RM99. Seolah-olah macam dapat free. Okey. So tapi buat masa sekarang kita hold sedulu. Okey, tapi boleh masuk list siap-siap. Masuk list siap-siap, follow up siap-siap. Mana yang dulu-dulu tak jadi tu follow up balik. Okey? Dan dilanjutkan promosi periuk. Siapa yang tak sempat nak close periuk bulan lepas? Okey, yang tak sempat follow up balik. Beli balik. Okey, update balik dengan Didi sebab akan dapat percuma. Bakul simpanan 2 tingkat. Okey. Siapa yang dah grab bulan lepas? Siapa yang tak sempat grab bulan lepas? Anda boleh komen di ruang komen. Rasa macam cakap sorang-sorang pula dah. Okey?
Okey, seterusnya adalah bantal. Tidur yang lebih selesa menjaga anda punya tulang belakang. Kan, masa tidur, tengkuk anda untuk tidur yang lebih nyenyak. So, dapatkan set 3 biji bantal two way. Maksudnya anda boleh guna bahagian sisi kiri dan sisi bawah dan sisi atas. Okay? Anda beli je 3 biji bantal ni. Okay, dalam satu set, anda boleh dapat 3 helai sarung bantal Snowy Soft Geneva. Best, sarung bantal best. Okay, macam pelapik memang sangat sangat. Ataupun anda boleh beli 2 Dreamland ergonomik iaitu untuk tengkuk. Yang ada masalah tengkuk, anda boleh ambil bantai ni. Memang sangat-sangat best. Saya memang tidur bantai ni Okay, memang bagus untuk kita punya tengkuk tulang tengkuk ni. Okay, dan anda akan dapat 2 sarung bantai juga. Okay, anda boleh pilih yang mana satu tapi saya suka yang ini. Walaupun dia tak boleh guna two side, okay, tapi dia bagus untuk saya punya tengkuk. Sebab kadang-kadang suka tidur dalam kereta kan. So balik rumah dapat tidur yang lebih selesa. Dan untuk Dreamland, kita punya Chiromac Wellness, kita punya headband pula dah. Headboard divan, anda boleh dapat bantal percuma sebiji untuk single, 2 biji untuk king and queen. Okay. Dan ini untuk pembelian divine. Okay. Dan ini untuk pembelian divine sleep power, anda boleh dapat pelindung tilam. Anda boleh dapat pelindung tilam. Kalau anda beli bujang-bujang, anda beli kelamin akan dapat yang kelamin, anda beli yang queen, anda akan dapat yang queen. Okay, boleh? Okay. Seterusnya, ini untuk pembelian tilam pun sama, anda akan dapat set comforter, cotton, okay, sama ada secara single, queen and king. Okay, ini. Siapa yang bulan lepas tak sempat close? Boleh masuk list. Boleh masuk list. Iron. AIO. Iron AIO. Yang tak sempat masuk list. Yang tak sempat beli. Yang tak sempat follow up. Follow up hari ni. Ada lagi 30 hari. Okay, follow up sekarang. Sebab bako Dobby ni adalah bako Dobby yang sangat kemas, sangat elegan. Okay. Dan satu lagi, Srika Penjana Steam. Okay, anda akan dapat rak penyangkut pakaian. Okay. Buat list balik Buat list balik, follow up balik. Okay. Dan kita punya trade-in Esprit masih lagi berlangsung. Okay. Ini anda update dengan Didi anda. Okay. Follow up balik. Okay. Dan ini adalah kita punya kit permulaan body key di mana anda akan dapat beg kita semula secara percuma. Anda boleh membeli green tea dengan potongan 50%. Anda akan dapat beg gym. Anda boleh beli beg gym dengan harga RM25. Dan yang paling best, anda boleh beli Embody Dye pada harga RM600. Dan anda boleh dapat pas saringan kesihatan yang bernilai RM300 pada harga RM100 sahaja untuk 2 pas saringan. Murah kan? Siapa yang tak buat lagi pas saringan? Buat. Sangat bagus. Okay. Dan ini sama untuk set body key, stand up kit pun anda dapat beli green tea pada potongan 50%. Okay. Itu saja daripada saya. Okay. Kalau anda ada soalan, okay, anda boleh rujuk dengan upline Didi anda. Okay, anda boleh rujuk dengan upline diamond anda untuk anda dapat lebih informasi. Okay, untuk anda dapat lebih informasi yang jelas. Bolehkah? Okay, so sebelum saya mengundurkan diri, suka untuk saya jemput orang yang sentiasa update dengan saya, Kak promosi. Kalau start, cek promosi. Kalau start, cek promosi. Kan? Iaitu FEDC Nordiana. Okay, jadi dengan promosi ni, kita boleh capai matlamat kita. Cuma mungkin kita tersasar daripada apa yang pernah upline kita
bagi tahu sebelum ni. Jadi, anda nak tahu tak macam mana nak buat 12% dengan promosi? Anda nak tahu tak? Kalau anda nak tahu, saya nak jemput FEDC. Kalau anda tak nak tahu, saya rasa cukup sampai di sini je lah kot. Kan? Boleh ke macam tu? Ya. Nak. Ha. Nak, Macam nak. tak mau tahu Eh, je. Kan? Kak Intan seorang je nak tahu. Kalian semua tak mau tahu. oh, nak ni Kan? dua orang. Ini dua orang. Dua orang. Kami nak tahu juga. Nak tahu. Nak tahu juga. Okey, kalau macam tu tak apalah. Saya Kami jemput nak tahu juga. saya nak jemput insan yang paling hebat lah, yang banyak bimbing saya tentang promosi. Okay, dengan promosi, dibuat promosi di awal bulan, study promosi di awal bulan. InsyaAllah anak boleh capai matlamat anak. So dengan itu, kita thumbs up untuk FEDC Puan Nordiana. Alhamdulillah beliau sihat petang ni untuk bersama-sama dengan kita untuk share dengan kita macam mana promosi boleh buat kita capai matlamat. Silakan FEDC. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Wah, Alhamdulillah kan. Ya. Kita punya MC pagi tadi dia masih bersemangat sehingga ke petang. Tu semangat perjuangan tu. Kan bau-bau nak pergi ke Budapest. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama kan. Jadi kita tak tahulah. Kita kena sentiasa bersedia. Bersedia bukan sahaja bersedia untuk berjaya, malah kena bersedia untuk ke alam seterusnya. Tu dia. Sebab pagi tadi diuji kan. Jadi Alhamdulillah kita kena bersyukur. Setiap kali satu ujian tu kita kena bersyukur. Anda semua okey ke? Okey, Alhamdulillah hari ini kita tengok promosi bulan Mac. Sebab bulan lepas promosi dah hebat dah. Kan? Dah terlahir dah new 12%, new 15%. Ada yang new 3%, lagi 3%. Panggil MAE. Kan saya 3% kata awak tak sebut nama saya kan. Bukan. 3% adalah langkah permulaan. Saya dulu bermula dengan 3%. Siapa yang baru kat sini? Siapa yang baru? Baru ni. Masuk NAT pun nak capai 3%. Ya Allah, ya Rahim. Susah. Ada kan macam tu kan? Saya pun sama. Sama macam anda dulu. Siapa yang masuk-masuk terus 12 tu, yang tu bukan orang. Yang tu bukan orang. Orang dia masuk mesti 3%. Orang yang masuk MW walaupun dia terus 12, dia tetap kena 3% dulu. Dia tak boleh dia terus 12, tak boleh. Betul tak? Mesti lalu 3, 6, 9, 12. Betul ke betul? Jadi siapa yang melalui proses tu hebat, tanya. Kan? Dulu saya ada seorang anak buah. Bulan ni capai 3%. Bulan depan capai 6. Bulan berikutnya 9. Kan? Bulan berikutnya tu dia lagi 200 PV je nak 12. Ada barang untuk cukup 12% tu. Tapi saya kata kat dia, belilah. Bulan ni hang terus 12. Oh, dah. Tak boleh. Sebab bulan ni aku kena 9. Macam tu pun ada. Macam tu pun ada kan. Saya kata, ya Allah, bagi cukup je lah 12. Dia kata kena 9. Sebab apa? Sebab dia nak simpan statement tu. 3, 6, 9. Ada yang macam tu pun ada. Macam-macam. Ragam lah. Tapi seronok. Seronok ke seronok sangat? Seronok sangat buat MW ni. Terlalu seronok. Tengok Mak Tis senyum je kan. Sebab seronok buat MW. Yang mana tadi masuk NAT. Dah graduate. Petang ni masuk lagi sekali NAT. Petang ni masuk lagi Zoom. Kan? Hebat anda, tak salah untuk anda. Okey. Jadi untuk kita tengok, bulan lepas promosi dah hebat. Kita ada new 12, ada new 3, new 6, new 9. Saya tengok 9 pun ramai. New 12, new 15 dan kita ada new silver producer. Dan ada yang Q5 dah. Q5 pun dah ada. InsyaAllah bulan ni. Saya dah baru dah. New platinum direct distributor. InsyaAllah kita akan ada. Hebat ke hebat? Hebat. Antaranya promosi. Bulan lepas, MW dah support dengan promosi yang cukup-cukup hebat. Sampai terlupa. Betul tak? Ada tilam, ada tu, ada ni. Saya kata bulan ni, dah lah bulan puasa. Rasa promosi pun tak tahu ni macam mana ni. Even Diamond pun tak tahu promotion tau. Pagi tadi semua tahu serentak. Bagi dah MW?
Adil tak MW? Sebab kita MW business owner. Diamond pun tak tahu sehari awal ke tak ada. Patutnya MW kena bagi tahu Diamond awal. Nanti saya akan usulkan benda ni. Ini tak adil. Dia kena ada kelebihan, betul tak? Usul. Okey, jadi dekat sini bila kita tengok promosi, ada macam-macam promosi. Antaranya new product. New product yang memang bagi saya um, hebat lah. Kita ada Derma Architect. Oh, hebat. Siapa yang dah ada? Cuba kat tangan. Siapa yang dah ada? Siapa yang nak ada? Nak ada. Kan? Tak apa, angkat dulu kan? Nanti Allah izinkan ada, insyaAllah. Derma Architect ni, bila anda guna, anda akan tahu. Beza. Sangat berbeza. Memang jauh murah dengan harga yang tawarkan. Dan dapat pula promo voucher RM500. Oh, hebat. Kan? Jadi, pakat-pakat claim lah. Yang beli bulan lepas boleh claim bulan ni. Yang beli bulan ni claim bulan depan. Kan? Lepas tu yang antara benda yang bagi saya, Amway dia betul-betul mencari, dia memang akan menjaga high quality product. Apa-apa produk yang bukan produk Amway, yang joint venture dengan Amway akan pastikan benda tu sebab Amway nak jaga dia punya quality tu. Quality dan nama dia jaga. Jadi, kita tahu dah sebelum ni kita viral kenaan dengan Rosy Shine. Betul tak? Viral. Viral Rosy Shine. Masuk sat clear. Masuk sat shop clear. Dan hari ni keluar adik Rosy Shine. Nama Bright. Nama Bright. Dan saya sendiri bila first day consume tu, besok tu saya punya APC jumpa, dia kata, Diana cerah no. Dia kata, hai, saya rasa saya dah cukup cerah dah. Siapa nampak saya cerah sebelum ni? Siapa tak nampak, maksudnya mata dia tu tak makan daily. Makan daily mata dia cerah. Kan? Saya dah cukup cerah dah. Tapi bila orang tengok kita cerah, maksudnya apa? Baru makan satu. Dan berlaku benda yang sama dekat ABO saya seorang. Dia pergi sekolah, orang tengok, awak muka hang belai. Dia pun baru makan satu. Sebab bila Diamond dapat satu kotak, kan? Dapat satu kotak bila pergi ke launch. Apa tu? Yang kita pergi, apa nama? Beauty camp. Bila pergi tu kan, dia pun bawa keluar barang baru, jadi dapat satu. Tak dapat lah Derma Architect tu kan, tapi dapat Bright tu, satu kotak. Ada 14 lah. Jadi terus dia kata, dia sendiri pun teruja. Jadi bila dengan Bright ni, saya nak beritahu, siapa yang baru, orang baru, first time, orang yang baru nak buat bisnes, baru tamat NDT, siapa baru? Okay, kalau baru, type baru. Saya tengok yang baru. Hak lama tak payah habaq dah ni. Semua rimau, boyo semua ada ni. Okey, yang baru. Tu nampak tu. Ada yang duduk sebelah upline dah melekat dah. Dah melekat macam gam dah. Tak boleh buat apa dah. Hari pertama duduk melekat dengan upline. Saya tak tahu upline cari dia ke dia cari upline, tak tahu. Okey. Jadi untuk orang baru, saya bagi tahu kat anda, this is your time. Siti Ayuni ada kan? This is your time. You have to trust the company. The product, insya-Allah. Insya-Allah Amway dia dah pun pastikan the best high quality product. Jadi bila dia keluarkan Bright, memang Bright bukan core product. Tapi for you to start, terutamanya untuk orang yang kita bulan puasa ni, besok puasa, betul tak? Kita memanglah, kita sendiri pun nak cantik di hari raya, di pagi raya. Kan? MB buat pula Bright tu, beli 2 kotak dapat 3% less. Jadi Grab. Jadi Alhamdulillah saya sendiri kumpul-kumpul order pun dah dekat berapa? 30 set. 30. 30. Jadi anda bayangkan satu tu harga dia 80. Betul tak? Harga dia 80. Bila anda beli 2, jimat. Kan, jimat. Jadi 160 dan less lagi 3%. Kan, jadi tak sampailah 160. Bila anda jual, anda bayangkan bila anda jual, kan, anda jual satu, beli 2 loh. Beli 2 loh. Terus makan untuk sebulan, untuk raya. Betul tak? Dia makan untuk 14 hari, dua kotak tu cukup lah sebulan. Kita katakan 28 hari kan. Jadi bila seorang tu beli 2 kotak, anda dapat 29.6 PV.
29.6 PV, anda hanya perlu promote 3 ke 4 set sehari. 3 ke 4 set sehari. Anda promote, bayangkan nak dapat 3 orang 4 orang je. Betul tak? Kalau anda jumpa orang, berapa orang nak cantik? Semua orang nak cantik, betul tak? Anda jual 3 ke 4 orang sehari, anda boleh capai 12%. Anda boleh capai 12%. Jadi anda punya PV, anda 8,160. Plus minus lah. Dan anda punya bonus 12%, RM979 2 kupang. Itu kalau anda jual 102 set. Total. Kalau ni fikir, nak jual 100, nak jual siapa? Dah, jangan fikir 100. Sehari 3 ke 4 orang. Seorang tu ambil dua. Saya walaupun hari ni kan ingat nak pergi pecah, nak pergi break PV ni. Panggil pecah telur, tak apa sesuai dah. SG Syariman kata ni, kita bubuh break PV lah kan. Pecah telur. Kan? Depa pun dengar rasa pelik kan. Jadi kita tukar break PV. Saya pun tadi nak pergi juga shop. Tapi jadi saya break PV online sajalah. Kan kita WhatsApp kan. Ni keluar. Yang mana yang memang kongsi Rosy Shine lagi boleh promote. Lagi perlu promote. Betul tak? Mana Siti? Neo Silver ada tak? Neo Silver kita Ada. ada tu dia. Siti gelak oh. Dia kata ada pun dia gelak. Ha. Siti. Siti tengok Bright Siti. Beli tak lagi? Tak boleh beli tadi. Dah Oh, pergi ke shop dah. betul. Dia kena upline volume kan? Betul. Dia kena buat DD lah tu. 5 kali lagi platinum Siti. 5 kali lagi platinum boleh beli dulu. Siti, bulan ni target berapa banyak tu? Kena Dia gelak. cuba dulu. Jadi testimoni. Lepas tu barulah kita promote kau-kau. Kan. Jadi kena pergi menghadap upline lah. Pergi ambil kat upline. Kan. Kena ambil ataupun suruh order. Tapi kalau order besok sampai dah insyaAllah. Kan. Jadi saya bagi tahu kat anda promotion banyak. Promotion yang banyak. Anda kena duduk bincang dengan upline betul-betul. Kena buat target. Setiap prospek tu target apa. Cek sorang. Kalau tak ada sangat bright. Tak ada bright. Okey. Bright tu mesti wajib. Mesti masukkan. Sebab murah. Bila sebut 14 kan. Sekotak ada berapa? 14. Berapa harga? 80. Kan? 80 je. Murah. Dia apa? Tengok dah lagi. Murah. Kan? Dan saya sendiri pun kan. Tanpa makeup. Kulit dah okey dah. Dah okey dah. Dah okey lah kan. Kita pula memang macam-macam. Saya pun nak cakap okey tak okey dengan semua bubuh kan. Dengan derma arkitek semua bubuh. Jadi memang saya beritahu kat anda. Bulan ni bulan Ramadan. Siapa yang nak capai 12? Saya nak tengok siapa yang nak capai 12 bulan ni. Siapa yang nak capai 12? Okey. Siapa yang nak buat silver producer? Saya nak tengok dekat kurangan chat. Silver producer. Dia berani sahut cabaran. Bulan. Kami. Bunyi awal ni. Siapa yang pertama sebut kami tu? Tak ada saya nak cakap lagi. Dia kami dah. Zam dengan Ain. Okey. InsyaAllah. Kan? Siapa yang memang nak 21 bulan ni saya beritahu saya 21% pertama silver producer bulan puasa. Bulan puasa. Ada orang kata, tu lah buat seorang payah. Saya buat seorang. Bukan kata FETC Syariman tak buat. Masa tu saya simpan dia. Kan? Saya simpan dia sebab saya habaq, saya kata, tak maulah. Saya nak buat seorang. Kan? Jadi buat bulan puasa capai 21%. 21%. Bulan puasa, bulan barakah. Betul tak? Bulan rezeki, bulan rahmat, bulan baik. Jadi sampaikan benda yang baik, niat pada diri yang baik-baik, buat yang terbaik. Dan yakin boleh capai 21%. Jadi kalau anda nak duit raya 21% bulan ni, all out. Bolehkah? Jangan risau. Sebab kebanyakan orang, bila dia betul-betul mau,
My bulan raya ke? Kan? Macam Siti Hatinah. Bulan lepas 28 hari saja capai new 21%. Ha, kan? Lepas tu kita ada new 15%. Siapa nama dia 15% tadi? Afifah ke? Kan? Afifah. Ada Afifah kat sini. 15%. Kan? Ada Afifah. 12% pun ada. Jadi yang mana yang capai 12, 15 kan bulan Rohayu. Rohayu. Kita ada Rohayu kan? Peserta ABRM. Jadi peserta ABRM, dia bang? Nak. Nak. Nat. Oh Allah. Sasu tak ada puasa ni. Okay. Jadi saya bagi tanda. Bulan ni set. Nak jadi, anda nak pecah. Anda nak capai matlamat bulan ni 21%. Put aside. I boleh kau tak boleh kau. No. Put aside yang tu. Diana. Mana Diana? Siapa nama Diana tu? Fight. Siapa nama Diana? Cakap kat dia sendiri. Fight. Fight betul-betul. Fokus. Jangan fikir apa. Buat saja, saya yakin. Apa start awal. Siti Hatina pun dia fokus tu je. Tak ada beza. Dia capai silver producer, dia fokus. Kalau dia tak fokus pun, upline tak boleh tolong capai 21. Tak boleh. Upline tak boleh tolong anda. This is your business. You have to be firm with your matlamat. Mesti capai matlamat tu dengan kehendak kita sendiri. Kita jangan risau. Kita jangan risau. Sebab kita ni, kita bila kita umat Nabi Muhammad, kita orang yang mesti berani. Bukan kecundang. Bukan. Kita mesti buat betul. Betul. Buat betul-betul. Kita nak sekarang ni capai matlamat kita lah. Macam saya pun sendiri bila tengok kan anak-anak buah ada yang dah beli rumah sampai 3-4 biji kan. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah. Jadi untuk anda sebagai tahu, kita nak kaya, nak berjaya, nak jadi umat yang kaya dan berjaya. Kita nak bantu orang lain pun sama kaya dan berjaya. Kita buat la ilaha illallah, insya-Allah. Buat betul-betul, fokus, buat awal. Buat sungguh-sungguh Kak Intan. Kak Intan garang sikit. Ya. Bulan ni 21 Kak Intan. InsyaAllah. Siap. Tu upline dah. Ni upline pergi kat Kak Intan, Kak Intan pergi kat upline. Lain lah. Dia lalu ada singgah. Mesti singgah wajib. Tu singgah wajib tu kan. Kak Fatimah pun tengok. Kan. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya buat betul-betul. Azhar, Said Faiz, Izul insyaAllah on track to platinum. Kan, Syah insyaAllah on track to platinum. Kan, kita ada Azlina. Azlina, kita ada Kak Liza. FDD Kak Liza. Kita ada Kak Azarina. Oh, hari ni dah pecah dah. Dah break PV dah. Jadi, saya yakin. Tiada beza seseorang tu. Hanya usaha, kan, niat, tawakal dan buat bersungguh-sungguh. Kan, insyaAllah rezeki Allah tu ada. Saya setiap hari insyaAllah saya doakan semua capai matlamat dan kita nak ramai capai A70 diamond. You all deserve to be diamond. Deserve to be diamond. Siapa pun baru masuk pun, you all deserve to be diamond. Okay? Fokus betul-betul, buat betul-betul. Saya yakin Hafizah, Didi Hanita, fokus betul-betul. Ayuni, walaupun baru, trust yourself, buat betul-betul. InsyaAllah kita sama-sama duduk di business class. Okay? Capai tak capai nombor 2, fokus. Fokus, Zakhirin. Saya dah nampak you fokus dah. Ada sikit-sikit lagi ya. Bulan puasa ni saya rasa dah boleh terbuang dah tu apa yang tu lah, yang nakal-nakal tu. InsyaAllah. Okay. Jadi yang saya mohon maaf, saya dengan pasangan, kami mohon ampun dan maaf. Jadi sama-sama kita
menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki diri kita supaya menjadi orang yang lebih baik bukan untuk orang lain, untuk bekalan kita di sana. Bekalan kita di sana. Sesungguhnya bila habis saja kita dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Kita hanya boleh buat selagi kita dipinjamkan di atas dunia ni. Saya pun dengan pasangan kami bukan orang yang bukan orang yang uh, apa betul lah, maksudnya kita ni ada banyak benda yang kita kena berubah. Setiap hari kita kena berubah. Jadi saya mohon kepada anda semua jaga. Paling anda kena jaga adalah jangan ambil PV orang. Jangan ambil PV anak buah orang. Kalau tak tahu pun kena tahulah bukan ABO orang, bukan APC orang. Tolong. Kan, sekali Allah nak tarik rezeki kita tak tahu. Kita makan rezeki tu mai kat kita, cara yang macam mana? Jaga. Jaga apa yang kita makan, insya-Allah. Lepas tu, tolong jangan minta anak buah orang duduk dengan kita, mati ahli, masuk dengan kita. Oh, jangan. What goes around, comes around. Okay? Jangan buat benda yang kita tak suka orang buat kat kita. Jaga yang tu. Buat yang baik-baik, insya-Allah. Allah akan bagi yang baik-baik kat kita dan semua anak-anak kita. Kita nak berjaya satu keluarga, semua. Dan berjaya seterusnya hingga ke sana. Semoga kita semua berjaya dan kita jumpa di syurga. InsyaAllah, doakan kami, maafkan kami. Kita, apa, saya doakan moga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan sempurna dan berjaya capai 21% setiap orang. InsyaAllah. Assalamualaikum daripada kami. Serah balik pada Kak Nora. Bye-bye. Okey, Alhamdulillah, terima kasih banyak FEDC atas perkongsian ni. Okey, so mudah-mudahan kita semua mendapat sesuatu yang boleh dimanfaat lah. Okey, so first thing first, apa yang kita kena buat selepas ni adalah yang pertama, teliti balik link promosi yang di-share dalam grup leaders, dalam grup DD, dalam grup team anda. Teliti balik satu persatu. Buat checklist balik untuk setiap promosi-promosi yang anda rasa lebih selesa, anda lebih yakin, untuk anda capai matlamat PV anda pada bulan Mac ini. Dan kemudian bawa duduk berbincang dengan upline anda, upline DD anda, upline diamond anda, bagaimana untuk anda capai matlamat. Seperti apa yang anda ipipkan, seperti apa yang anda listkan. So jangan rasa pandai sebab kita sentiasa perlu mempelajari sesuatu untuk berjaya. Saya pun tak hebat, saya pun tak pandai, tapi keep going untuk tahu dengan ilmu, untuk ambil tahu supaya terus berilmu dan untuk terus berjaya. Syarat untuk berjaya, ilmu. So jangan pernah berhenti untuk belajar. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang khilaf itu daripada kelemahan saya sendiri. Tahniah untuk anda semua. InsyaAllah, you stay, you win. Saya doakan sepenuh bulan Ramadan, saya minta ampun, saya minta maaf. Kita semua capai matlamat yang diimpikan. InsyaAllah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu Terima kasih Nora. semua. Terima kasih semua. Terima kasih.